Bekas Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tun Ramli Ngah Talib mengangkat sumpah jawatan sebagai Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang ke-9 dalam satu majlis penuh istiadat di Dewan Seri Pinang di Georgetown pada 1 Mei. Pada majlis itu, Ramli 84 tahun mengangkat sumpah jawatan dan kemudiannya menandatangani surat sumpah itu dengan disaksikan Hakim Mahkamah Tinggi Pulau Pinang, Datuk Rozana Ali Yusof dan Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Datuk Zulkifli Long. Yang turut hadir Ketua Menteri Chow Kon Yeow, Timbalan Ketua Menteri 1, Datuk Muhammad Abdul Hamid, Timbalan Ketua Menteri 2, Jagdeep Singh Deo serta Barisan Pimpinan Negeri. Sebelum itu, Ramli tiba di Dewan Seri Pinang bersama isteri, Tuh Puan Raja Nora Ashikin, Raja Abdullah pada jam 8.30 pagi. Majlis istiadat dimulakan dengan pemeriksaan kawalan kehormatan terdiri daripada 3 pegawai dan 103 anggota lain-lain pangkat, diketuai Meja Muhammad Soleh Jamal dengan Sarjan Meja Regimen SMR, Pegawai Waran 1, Muhammad Rizwan Buang bertindak sebagai SMR Perbarisan. Sebanyak 17 das tembakan dilepaskan semasa upacara kawalan kehormatan utama KKU menyambut ketibaan beliau oleh Batalion Kedua Regimen Askar Melayu Diraja RAMD dengan pancaragam dari Pusat Regimen Ranger Diraja Pimpinan Kapten Muhammad Fahmi Harun turut menyediakan majlis. Ramli dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang mengikut Perkara 1 Perlembagaan Negeri Pulau Pinang bagi tempoh 4 tahun bermula 1 Mei 2025 hingga 30 April 2029. Dalam majlis sama, Ramli turut dianugerahkan darjah kebesaran negeri iaitu Darjah Utama Pangkuan Negeri DUPN yang membawa gelaran Datuk Seri Utama yang disampaikan oleh Kon Yeow.